sana ada satu raja, dia jahat. Dia tak boleh tengok ni hang bawa siapa ni? Ni bini lah. Masuk sana jangan abang kata bini. Dia tak boleh, dia suka bini orang. Kita bermula dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Digelarkan sebagai Abul Anbiya, bapa kepada segala nabi dan rasul, sebab daripada keturunan beliau, baik daripada mana sudut, anak-anak cucu cicit beliau mempunyai susur galur kenabian yang begitu ramai. Oleh kerana perjalanan dia ni agak jauh, satu hari dia nak pergi berdakwah di Mesir daripada Palestin. Bila dia nak pergi ke Mesir pula kalau masuk daripada Palestin, dia akan jumpa satu tempat daripada Gaza tu kita masuk, kemudian kita akan melalui semenanjung Sinai, dan kemudiannya kita akan, semenanjung Sinai tu Mesir tu, dan kita akan masuk antara paling awal itu kita akan berjumpa adalah kawasan Iskandaria. Jadi dia pergi ke sana. Sebelum sampai, ada orang kata ni jaga-jaga nak pergi masuk ni adalah ke Alexandria. Di sana ada satu raja, dia jahat. Dia tak boleh tengok ni hang bawa siapa ni? Ni bini lah. Masuk sana jangan abang kata bini. Dia tak boleh, dia suka bini orang. Kalau bini orang dia nak tangkap. Dia tak mau yang muda-muda ni, tak mau. Dia mau bini orang. Ni pun ada satu penyakit gila dalam masyarakat. Bini orang ni kalut sangat. Darah berlembak dia tak kalut. Kira anak dara tak nak. Anak dara tak mau. Dia mau bini orang. Ini susah ni. Ini pasien salah satu daripada 1001 macam gila lah dunia. Itu penyakit juga. Penyakit. Sampailah ni pun ada. Tengok bini orang kan macam-macam jadi. Kalau anak darah berlembak dia tak kacau. Dia kan nak kacau bini orang. Kemudian Nabi Ibrahim kata, macam ni ya, baik. Jadi dapatlah idea daripada Nabi Ibrahim untuk masuk ke kawasan tu. Dia bila dah masuk ni kena bagi tahu lah pada raja, nak minta kebenaran apa kan. Minta izin. Dia pun tanya, ni siapa ni? Dia kata ini saudara aku. Dia tak bohong lah. Nabi Ibrahim ni ada 2-3 isu yang dia cakap tu dengan makna, ada 2-3 makna. Double meaning. Double meaning. Ni saudara mana? Dia faham, Nabi Ibrahim faham, ni saudara aku dalam agama. Dia faham, yang ni adik-beradik, bukan isteri. Lalu dia nak uji Nabi Ibrahim, dia letak, dia kata tak apa kalau hang nak minta kebenaran tempat aku ni, aku izinkan, tapi hang tinggal saudara hang ni dalam istana aku 3 hari. Itu teknik dia nak bagi ni lah. Maksudnya dia nak tengok betul ke tak betul kan. Kalau isteri mesti dia tak bagi Tapi Nabi Ibrahim tinggalkan Siti Sarah di dalam tu dengan jagaan Allah. Serah pada Allah. Dan Siti Sarah pun berdoa, ya Allah, kalaulah engkau mengetahui sesungguhnya aku telah menjaga kehormatan diriku semata-mata hanya untuk suamiku, maka ya Allah jagalah aku daripada sebarang fitnah, musibah dan sebagainya. Doa sambil duduk di itu, dia pun layan elok pasal dia kata saudara, dia tak kacau. Dia ingat kira tak kisahlah macam kakak ke apa ke adik-beradik ya. Duduklah dia 3 hari dalam istana, lepas 3 hari ambil dia. Aku bagi dia satu kelebihan, boleh pusing-pusing. Allah pelihara, dan akhirnya setelah 3 hari Nabi Ibrahim pun datang ambil isteri dia dan terus berdakwah di bumi Mesir.